Jadi hakikat tauhid dalam Al-Quran. Saya suka bawa ayat ini. Bagi saya, ayat suratul Isra ayat 111 ini, dia memperjelaskan berkenaan dengan tauhid dan jenis-jenis syirik yang kita boleh kata semua jenis syirik boleh dirangkumkan di dalam ayat ini. Nearly all of the categories of syirik can be categorized under this. Kita pergi kepada suratul Isra 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak ada baginya sekutu dalam kekuasaan, dan dia tidak mempunyai pelindung kerana kehinaan atau pembantu kerana kelemahan, dan agungkanlah dia dengan sebenar-benar pengagungan. Okey. Allah ajar kita dalam ayat ni, Al-Isra 111 ini. Allah suruh apa? Puji Allah. Kenapa? Sebab lam yattakhiz waladan, kan? Allah ni tidak ada anak. Okey. Kemudian dia tidak ada rakan kongsi di dalam alam ini. Kemudian dia tidak ada waliyun minadh-dhulli, boleh diterjemahkan kepada dua. Satu, pelindung kerana kehinaan. Allah tidak perlu pelindung kerana dia hina ataupun dia lemah. Dan wali juga boleh bermaksud dia tidak ada pembantu kerana kelemahan. Okey, saya terus pergi kepada tiga kategori ini, saya perjelaskan lebih lanjut. Ayat ini merumuskan semua jenis syirik yang utama. Okey, pertama sekali, Tuhan beranak. Okey, tapi satu hakikat yang sahabat-sahabat kena tahu adalah bila sebut konsep beranak ini, dia sebenarnya adalah satu teori falsafah. Okey, dia orang taklah percaya bahawa Tuhan ni berkahwin lah, lepas tu dia keluar anak. Ada yang percaya macam tu, tapi tak ramai. Kebanyakan yang mempercayai konsep taulid ini ataupun kelahiran ini, sebenarnya mereka mempercayai konsep emanasi ataupun konsep pancaran. Okey, bagi siapa yang dah biasa follow saya sidang kalam, awak dah pernah lah dengar benda ni. Tapi mungkin yang tak biasa dengar, saya ulang sikit perkara ni. Pancaran, bagaikan matahari memancarkan cahayanya. Ini perumpamaan yang mereka pegang. Allah itu bagaikan matahari dan anaknya itu bagaikan pancaran matahari itu. Ini yang dia pegang. Samalah sebahagian Kristian berpegang macam tu tentang Jesus, the Father, and Jesus is actually the ray that comes from the Sun, S-U-N, as an emanation from the Father. Satu pancaran daripada the Father. Maksud dia bukanlah the Father, tapi dia juga bukanlah selain the Father. Tapi dua-dua divine. The Father is divine, Jesus is divine. Right? So Jesus is not the Father, but Jesus is not other than God. You see ya? Samalah macam cahaya matahari itu bukan matahari. Tetapi cahaya matahari juga bukan selain matahari. Ini dia. Ni kena faham betul-betul hakikat ni. Itulah maksud walad itu. Pancar. Dia bukan lahir. Kan? Dia bukan so much lahir. Walad, taulid itu bermaksud, kalau nak pergi lebih dalam, kita boleh faham bahawa bila seorang anak itu lahir daripada mak ayah dia, dia membawa sebahagian identiti mak ayah dia. Sebahagian kedirian mak ayah dia. Okey, dia membawa perkara. Sama juga macam cahaya matahari, terpancar daripada matahari. Cahaya itu adalah dia sesuatu daripada matahari itu sendiri. So itu maksud taulid. Sebab tu istilah taulid itu lebih sesuai dengan pancaran. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So Tuhan terlalu esa untuk berinteraksi dengan alam. Ini dia punya underlying belief system dia. Underlying filosofi dia adalah Tuhan terlalu esa untuk berinteraksi dengan alam yang banyak ini, maka dia pancarkan dirinya kepada sesuatu yang bukan dirinya dan bukan selain dirinya. Okay, benda ni ada confusing sikit. Ni saya bukan tengah jelaskan akidah Hindu, bukan. Ni saya tengah cerita kategori-kategori syirik yang diceritakan dalam Al-Quran. Okay. Dia orang ada kepercayaan ni. Kenapa Tuhan kena pancarkan sesuatu? Kenapa Tuhan tak boleh diri Tuhan, lepas tu makhluk terus? Lepas tu Tuhan berinteraksi dengan makhluk. Mereka kata tak boleh sebab Tuhan ni terlalu tinggi, terlalu mulia, terlalu jauh dengan makhluk dia. Maka itu, bila kita nak menyembah Tuhan, kita tak boleh sembah secara langsung. Dan Tuhan bila nak berinteraksi dengan makhluk, dia tidak boleh berinteraksi secara langsung. Dia kena berinteraksi melalui perantara. Perantara inilah yang akan mendekatkan Tuhan dengan makhluk dan makhluk dengan Tuhan. Faham tak? Ini this is a very important concept. Okay? Kemudian, nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut. Tuhan berkongsi kuasa. Ini nombor 2 tadi. Syarikun fil mulk. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Kategori kedua syirik ni adalah orang yang mendakwa Tuhan ini berkongsi kuasa dengan Tuhan-Tuhan lain. Tuhan ini dia menguasai langit. Tuhan ini menguasai laut. Tuhan ini menguasai kekayaan. Tuhan ini menguasai isu kebahagiaan. Nak bahagia cari Tuhan ini. Nak kaya cari Tuhan ini. Kan isu-isu langit cari Tuhan itu. Hutan-hutan cari dewa-dewi ini dan itu. Jadi di sini
apa kita kata sebagai perkongsian kuasa. Dan biasanya orang yang menyembah Tuhan langit ataupun menyembah Tuhan bumi, dia menganggap bahawa Tuhan langit, Tuhan bumi ini dia ada independence. Walaupun kalau dia percaya ada the greatest God, tapi Tuhan-Tuhan kecil ini dia ada independence. Kalau dalam bahasa Arab kita panggil istiqlaliyah ataupun kemandirian dalam menguruskan alam ini. So you tak perlu lagi nak minta Tuhan yang Esa, you cukup minta Tuhan langit untuk hal-hal isu-isu berkenaan dengan langit. Sebab mereka beranggapan bahawa Tuhan langit ini menguasai langit, itu memang totally di bawah dominion dia. Bahkan ada mitos-mitos yang menceritakan langit itu dicipta oleh Tuhan yang berbeza daripada Tuhan yang Esa itu. Bumi ini dicipta oleh Tuhan yang berbeza. Jadi dekat situ kita kata sudah ada perkongsian. Dah ada Tuhan ini akan kongsi Tuhan-Tuhan yang lain kepada alam ini. Ini kategori kedua, syirik. Okey. Dan di sini saya nak tekankan bahawa dia merangkum teori tasarrufil kaun yang dipegang oleh sebahagian golongan sufi. Bagi siapa yang follow dia ni Hakika Chu punya debat dengan Jake Brancatella dekat Amerika Syarikat, awak tahulah bahawa perbahasan ini banyak berkisar kepada isu ini. Okey, dia banyak berkisar kepada isu tasarrufil kaun. Jadi ada sebahagian orang yang mengatakan bahawa siapa berpegang kepada tasarrufil kaun ni automatik jadi musyrik. Okey. Saya berpegang bahawa sebahagian konsep tasarrufil kaun ini tak ada masalah. Contoh, kita semua ni Allah berikan kuasa tasarruf. Macam saya sebagai seorang ayah, saya ada kuasa menguruskan harta kepada anak-anak. Contoh, menguruskan nafkah kepada anak-anak. Itu tasarruf. Itu adalah satu bentuk tasarruf. Ada orang tertentu, Rasulullah SAW sendiri, dia kata, Allah Al-Qasim wa ana Al-Mu'ti. Allahu huwal Mu'ti wa ana Al-Qasim. Terbalik. Allah pemberi, aku pembahagi. I will be the one dividing it. That means itu adalah satu bentuk tasarruf. Rasulullah SAW diberikan Allah tasarruf beberapa perkara, bukan semua perkara. Tetapi yang menjadi masalah adalah teori tasarrufil kaun ni, mandat mengurus alam ini, yang dibawa kepada satu dataran yang melampaui batas. Sehingga kan mereka mendakwa wali ini bila dia mencapai tahap wali kutub, ya, ini adalah dataran wali tertinggi sekali, dialah yang menguruskan segala-galanya. Setiap biji atom, molekul di dalam universe ini adalah di bawah kawalan wali kutub. Bahkan detikan hati awak nak iman ke awak nak kufur, dia yang tentukan. Ikan di laut tidak boleh makan tanpa izin wali kutub. Daun kering tak akan boleh jatuh daripada pokok tanpa izin wali kutub. Bahkan segala-galanya diuruskan oleh wali kutub. Dan ini dijelaskan oleh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam kitab dia Al-Ibris. Dan begitu juga dikukuhkan oleh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Insan Kamil. Mereka mendakwa bahawa insan kamil ini yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menghidupkan yang mati dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Sifat tu sifat Allah itu mereka bagi kepada wali-wali ini. Jadi konsep tasarrufil kaun yang sebegitu dia dah jatuh dalam musyrik akbar. Ini pegangan saya. Okey, nombor 3. Tuhan memerlukan pembantu kerana kelemahan. Okey, nombor 3, walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Bahkan lebih tinggi daripada itu, saya tengah merujuk kepada Al-Quran. Ini Al-Quran ni, kan? Belum lagi masuk dalam hadis. Lepas ni saya akan bawa hadis Nabi SAW. Kita ni Asy'ari Maturidi, kan? Kita mula dengan Quran dan Sunnah, kan? Asy'ari Maturidi bukan Asy'ari Maturidi kalau dia tak mulakan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tuhan memerlukan pembantu kerana kelemahan. Ini dia, waliyyun minadh-dhul. Ada sebahagian pihak percaya bahawa Tuhan memerlukan, memerlukan pembantu-pembantu tertentu sebab tadi tu, Tuhan terlalu jauh. Tuhan terlalu jauh dengan makhluk dia. Terlalu mulia, terlalu suci, terlalu mutlak. Kan? Sehingga dia tak boleh berinteraksi dengan makhluk dia. Jadi dia memerlukan perantara, memerlukan dewa-dewa, memerlukan Tuhan-Tuhan kecil ini untuk buat kerja Tuhan. Ini waliyyun minadh-dhul ini. Pembantu kerana kelemahan. Maksudnya lemahlah Tuhan tu, kan? Walaupun dia orang kata terlalu agung, terlalu hebat, dia topengkan seolah-olah macam itu keagungan, tapi hakikatnya dia tak perasan dia telah melemahkan Tuhan. Namun kelemahan ini biasanya ditopengkan dengan alasan mengagungkan Tuhan. Tuhan terlalu mulia, tinggi dan jauh untuk berinteraksi terus dengan makhluk. Maka diperlukan perantara antara manusia dengan Tuhan. Antaranya konsep yang saya bawa contoh adalah konsep the 10 intellects ataupun al-uqul al-'asharah, dibawa oleh golongan philosophers seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Sina. Walaupun mereka percayaan itu tidaklah seragam, tapi it has some relations to it. Okay, mereka percaya bahawa Tuhan itu sifat dia wujud mutlak. Kan? Dia tidak ada sifat, tidak ada nama, dan sebagainya. Nanti kita cerita pasal aliran Hindu Advaita Vedanta dan macam mana persamaan itu sangat ketara dengan pegangan golongan sufi falsafi. Bukan sufi sunni. Sufi sunni tak ada masalah. Tazkiyatun nafs, ilmu ihsan tu ada dalam agama kita. Tapi saya tengah bahas berkenaan dengan tasawuf falsafi ataupun tasawuf batini. Mana mereka percaya bahawa Tuhan ini dia memancarkan diri dia sebanyak 10 tingkatan. Daripada wujud mutlak itu sampailah kepada alam fizikal ini.
berlaku tingkatan jelmaan ataupun tingkatan pancaran ataupun tingkatan emanasi. Ini yang diorang percaya. Okay? Bagi yang tak familiar, ingat saya tengah cerita benda lain. Saya tengah cerita berkenaan perbandingan agama ni. So kena belajar apa yang ahli-ahli falsafah ni percaya, apa ahli-ahli agama lain percaya. Barulah kita benar-benar baca Al-Quran. Sebab Al-Quran juga menceritakan tentang agama lain. Dia suruh kita tahu apa agama lain pegang, apa agama Yahudi pegang, apa agama Kristian pegang, apa golongan musyrikun pegang. Jadi kita kena tahu. Tapi tahu tu mengikut kemampuan masing-masing lah. Kalau ada orang ni dia tak boleh masuk dalam tu, itu kemampuan dia lah. Tapi bagi orang yang buat kajian dalam bidang ni, memang bidang dia, dia akan masuk dalam. Bila dia masuk ke dalam, orang yang tak biasa dia akan terkejut. Dia kata, apa Ustaz ni merepek? Apa benda Ustaz cerita ni falsafah? Iyalah, sebab kita nak mendalami isu itu. Sebab kalau kita nak berdialog dengan orang-orang agama lain, kita tak boleh faham agama dia secara atas air. Nanti tak adil. Nanti saya bawa contoh seorang pengkaji Muslim kita yang cukup adil mengkaji agama Hindu yang hidup 1000 tahun lalu, iaitu nama dia Al-Biruni, Abu Raihan Al-Biruni. Saya akan bawa dia punya buku pada malam ini untuk awak lihat betapa adilnya ulama kita apabila menceritakan tentang agama orang lain. Walaupun dia tidak setuju, tapi dia letakkan ke tepi dulu. Aku kena adil. Aku nak cerita pasal agama Hindu, aku kena cerita pasal agama Hindu tu berdasarkan apa yang mereka percaya. Bukan apa yang aku nak mereka percaya atau apa yang aku sangka mereka percaya. Tapi aku nak dengar dulu apa yang mereka dakwa mereka percaya. Lepas tu baru kita boleh bincang. Ni tak kadang-kadang bila kita tak suka aliran-aliran tertentu atau agama tertentu atau parti-parti politik tertentu atau kumpulan-kumpulan tertentu, kita akan misrepresent kumpulan tu. Benda ni biasa berlaku. Kadang-kadang geng-geng Asy'ari kan, dia tak suka golongan Wahabi Salafi, maka dia distort. Dia kata, oh Wahabi cakap macam ni. Padahal kadang-kadang Wahabi tak cakap pun benda tu. Salafi cakap gini-gini, Ustaz tahu tak? Padahal kadang-kadang Salafi tak cakap pun benda tu. Sama juga. Belah sana pun buat benda sama juga. Dia tak suka Asy'ari, dia tak suka kalam. Maka dia cerita pasal kalam, benda-benda yang ahli kalam tak sebut pun. Kan ahli kalam kata, kami tak percaya pun benda ni. Kami kritik benda tu ada. Tapi dia tak faham, maka dia misrepresent. So kita begitu juga. Bila kita belajar agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, kita jangan dakwa-dakwi. Itu haram, berdosa. Maksudnya kita telah menuduh mereka, percaya mereka sesuatu yang mereka tak percaya. Itu dah satu fitnah. Atas sebab itu, kita kena bentangkan seperti apa yang mereka faham semampu kita.